sekali tengok soseh cih gitu ke. Tapi sebenarnya bukan. Cik B tengok Mak Saleh tu buat si awak, dia buat dengan bawang. Lepas tu dia bubuh cheese dengan protein. Protein dia telur dengan air. Gitu je si awak. Rasa dia sedap. Masya Allah, subhanallah. Cara nak buat dia mudah je. Mai Cik B ajar. Mula-mula sekali awak kena beli bawang Holland dengan bawang merah hok besar dabak gini deh. Hok bulat dia tu memang bulat spera yang besar. Baru jadi comel. Bawang Cik B pulak nyanyi halus-halus lah. Lepas tu dia pecah halik tepi tu. Tak apa, kita buat dia. Jangan rusing. Okey. Lepas tu awak hiris bulat biar dia kasih tebal macam onion. Apa tu? Alah, macam fries onion tu. Awak kerak gitu deh. Lepas tu, lebih-lebih bawang awak kerak tu. Awak jangan tahu. Kita ricik halus pula. Awak cicir lagu ni lah. Lepas tu cicir juga. Betul ke dak ayat cicir ni? Bukan. Tak boleh kira si awak. Si awak beringat. Allah lah. Serabut pedah lah. Cik B kata salah sikit kak. Dia pun betul lah buat apa kita ni ambil dalam bahasa Melayu. Cik B bahasa Melayu PM out Cik B dulu. Saya awak boleh B. Halo lah bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Cik B tara apa lah Cik B po. Lepas tu kita sambung buat resepi lah cara kok saya awak bihin ngetek tu biarnya ngetek gi lah. Kucak sudah. Lepas tu awak panah koli awak bubuh minyak sikit je. Lepas tu tu ingat nak teke pulak kameranya buat ile. Awak buat macam ni lah. Cara-caranya ialah gitu tengok video lah. Sikit dok kena. Bobo gitu kan. Awak katuk dulu puyuk ni. Mula-mula. Tu ingat bobo cheese dulu. Bobo cheese baru katuk. Sudah katuk tu nampak agak-agak masuk tu. Awak pun balik lah dionya macam ni. Lepas tu awak tutup semula biar masuk. Masuk dah lah ni si awak. Gitu mudah je.